Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-beradik, sahabat rakan, kenalan sekalian. Dua perkara saya dah sebut untuk kita nak sambut bulan puasa. Kali ini berazam untuk nak tingkatkan ibadat. Yang kedua berazam untuk kurangkan atau nak tinggal segala dosa dan perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian yang ketiga ni kan, alaina an nastaqbil bitaubati shadiqah. Kita nak bertaubat, taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Jadi nak masuk bulan puasa ni, malam ni kita nak bertaubat, nak semasa nak taubat kan, nak istighfar banyak ke, segala dosa-dosa kita yang lalu tu minta Allah ampunkan. Sebab bulan puasa ni bulan taubat. Lepas tu kita istighfar. Sebab man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu Nabi pernah sebut. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan jaga puasa dia, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa terdahulu. Baik, yang tu bulan ni bulan taubat. Yang ketiga, yang keempat, alaina an nastaqbilahu bid-du'a. Bulan ni juga bulan doa. Allah Ta'ala makbulkan segala doa. Waktu nak buka puasa, malam-malam qiyamul lail, orang berpuasa ni Allah Ta'ala kabulkan doa. Jadi kita kena banyakkan doa. Berdoalah sebaik-baiknya. Jangan kita tidak berdoa. Kita berdoa sebab Allah Ta'ala akan kabulkan doa orang yang berpuasa ni. Yang kelima, alaina an nastaqbilahu bi iksarin min qiraatil Quran wa tadabbur. Baca Quran, banyak baca Quran, kita tadabbur. Fahuwa syahrul Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Sebab tu 16 malam 17 tu malam nuzul Quran. Kita kena banyak baca Quran. Kalau boleh kadang-kadang kita duk baca pakai okey 15 orang seorang 2 juzuk dan sebagainya, gini kita okey khatam guna. Tapi sebenarnya baca khatam sendiri, khatam sendiri, atau tadarus berdepan baca. Tiap-tiap orang baca, dengar apa semua. Itu yang terbaiknya. Baca Quran, bertadabbur. Tadabbur tu macam-macam lah. Nak tahsin ke, nak taranum ke, nak tafsir ke. Macam-macam. Dan kemudian yang ke-6, nastaqbilu kadzalika bil muhafadati ala salawatil khamsi fil masjid. Kita nak pelihara semayang 5 waktu ini berjamaah di masjid, di surau, cara berjemaah. Boleh juga sembahyang seorang-seorang, tapi bulan puasa ni ambil kesempatan. Di mana kita ada, kita sembahyang Jumaat. Buat di masjid atau di surau. Dan kita boleh juga iktikaf. Kita beriktikaf, doa iktikaf tu. Bulan puasa, salah satu amalan kita buat ialah beriktikaf. Baik. Lepas tu belah malam. Wa antu tuaddi salat tarawih. Salat tarawih. Belah malam solat tarawih. Lepas tu kadang siang kita buat tadarus dan sebagainya. Ini semua adalah suruhan, adalah amal-amalan baik. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, nastaqbilahu bilhamdi wasyukri ala bulughihi falahul hamdu wasyukr. Maknanya kita sambut dengan syukur, alhamdulillah. Sebab tibanya kita dalam bulan puasa itu pun adalah merupakan satu kesyukuran. Ada orang tak sempat, ada orang sakit. So kesyukuran yang kita tampilkan, kita tunjukkan dalam bulan puasa ni banyak. Saya teringat lagi masa saya budak-budak dulu, mak saya suruh hantar kuih buka puasa, rumah orang tu, rumah orang ni. Dan sekarang ni kita menyertai more. Dan kalau kita tak sempat menyertai atau buat penajaan, kita tolong tenaga kita dan sebagainya supaya mengimarahkan. Dan ini tanda kesyukuran kita di bulan Ramadan ini. Selamat menyambut ketibaan Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga puasa kali ini adalah terbaik untuk kita semua. Terima kasih.